Okay, hopefully you all semua sihat. Video kali ni kami nak share pengalaman kami menunaikan umrah tahun lepas. Okey, sebenarnya video ni dah lama tapi baru berkesempatan untuk edit. Umrah tahun 2024 bulan 12. Tapi sebelum kami menunaikan umrah kami sebenarnya berjumpa dulu ke Mesir. Okey, kami ambil trip umrah ziarah bersama-sama dengan travel agent, umrah agent Andalusia. Okay, so video kali ini adalah video hari pertama dan hari kedua kami sepanjang berada di Mesir. Hopefully you all tengok sampai habis. Okay, hopefully you all enjoy. And jangan lupa support, like and subscribe. And kalau ada apa-apa yang you all nak share, boleh drop comment. Okay, janji tengok sampai habis ya you all. Okay, enjoy. 23 bulan Bancu. Terima kasih. Apa kita apa? Sana. Ni kan? Tu maklum. Kan ni. Bye. Bye, hati-hati sampai bagi tahu Ha. Bye bye. Next time. Ya, apa benda lah mak Adrian. Labbaik. Labbaik Allah. Bye bye. Bukan je. Bye. Bye, jaga diri tau. Mak Erin. Sudah sampai our first transit. Tapi dia kat luar baru kan.
bagus. Itu bag berapa? Hari nak belajar macam mana nak tengok bag. Tengok. Tengok nampak tak? Ni. Flight number G9 592. Okay. Tengok G9. Belum lagi jap. From. Tengok from. From Sharjah. Alamak lambatnya. Tu Sharjah. Sharjah, 592 Tu tahu. lane 8. Lane Nampak? 8. Okey, jom pergi kat lane 8. Jom. Dapat. Keluar. Kita dah ada orang keluarkan. Bag kita sama. Cukup lah satu. Bag kita sama kan? Ada orang keluar kan? Ni. Ya. Cukup Ni. 5 lah. This one. Rian. Rian. Cik. Cik. Bapa tak pakai spek mata? Nak lagi marah. Kat sini dia panas tapi dingin. Dia macam dekat genting macam tu. Alhamdulillah selamat sampai. Kita nak pergi makan. Kat sini masuk Zuhur. 11.48 Zuhur 11.48. Kita dengar azan dekat Cairo. Ya Allah, subhanallah. Dapat mengingat. Dah, jom naik. Naik. Naik bang. Boleh? Naik. Okay. Allah Akbar. We have a lot of information to share together. So if you group and then say that. وكل مرة الوقت بتحكم كتير وبتحكم كتير وانا ما اعرفش اسمكم بامانه Dia kerja keluar. Hai. Tak ada makanan kita bagi. Tak ada makanan.
Mata bukit. Cantik. Kita tak tahu kat mana. Lepas makan, nampaknya macam ni macam terik panas. Sekarang pukul 1.30 atau 3.2. Tapi sejuk. Malam lagi sejuk kan dia dah semua dah ni. Main. Main. Tengok atas bukit tu. Wah. Seronok yang tak sangka dapat atas sini. Bumi Mesir, bumi para Anbiya. Bumi para Anbiya. Ini apa ni? Pastinya bukan Sungai Nil. Sungai Nil ke? Tak. Asyik. Mari Syat. Tu anak air. Nampak air lagi tu? Anak air. Sejuk lah. Nampak air lagi dia. Ya Allah, tak sangka dapat atas sini sebenarnya. Tengok atas tu, atas bukit tu. Besok kita akan pergi ke piramid. Piramid. Tadi kita pergi sampai piramid kan. Besok kita pergi piramid yang betul-betul punya. Ya Allah. Kita akan ada kat sini daripada 9 bulan sampai 13 bulan. So 13 bulan tu baru kita berangkat ke Madinah. And then baru kita concentrate concentrate dengan ibadah je. Ya Allah, seronok kan. Alhamdulillah rezeki Allah Ta'ala bagi. See guys. Makan kita yang pertama. Kamu betul. Sejuk. Sana banyak lagi. Kita nak gerak ke masjid untuk solat Zuhur. Here to Egypt, searching for protection. That's why Allah subhanahu wa ta'ala عايز الجوز الاول هنا حال هقطع دلوقتي boleh las lagi tadi. Sami Allahu liman hamidah. So we have a lot of new areas around Cairo here. Just the people moved there. Just a big development for them. Here they are building the subway. So this is the first line of the subway is under construction. Di mana ada orang makan di situ lah. Kamu kopi saja. Tadi kita naik. Imam Shafi'i, Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, he was born in 150 year Hijri in Gaza, and then he came to Mecca. He originally his father from Mecca, so he was Qurashi. He belongs to the Zayd of Ibn Abdul Muttalib. So his grandfather is the uncle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Imam Musyid Al-Qardawi tu. Hadis bawah sikit. Mana tu tuan? Sikit dah sikit. Bawah ada sikit. Oh, sikit apa? Sikit banyak. Terima kasih. Jom. Bawa dekat. Oh ini ya? Kita nak ziarah kubur Imam Al-Syafi'i. Assalamualaikum. Ini kubur makam Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Andalusia. Andalusia. Malaka sama. Assalamualaikum, selamat pagi. Jom kita nak tengok apa? Kita nak tengok view. Ya Allah Akbar. Yen, how to open this, Aaron? Ketat lah sayang. Alright dah. Ini view daripada kita punya hotel. Ya Allah, sejuk. Sejuk gila. Good morning. Kita dekat Giza. Atas tu highway. Giza Hotel. Lipa Pyramid Hotel dekat Giza, Egypt. Subhanallah, sejuk. Gila sejuk. Sejuk sangat. Ya Allah. Sejuk. Sekarang jam 6.25. Subuh tadi pukul 5.08. Nampak tak? Nampak tak? Tu. Sekejap lagi kita nak pergi situ. Piramid. Ya Allah, subhanallah. Cantik. Hei, sejuk. Sejuk gila. Till you call me, okay? Okay. Do you understand what I say? Yes. That's great. Another thing beside the pyramid we have camel, Onta. So this is a very interesting. This for advertising a propaganda. So take this photo first. So when you come here, please to line. Okay. So ladies here in the front. Kita nak masuk pyramid. Yeah, that's right. You're not going to school. Oh, nice. Nice tiger. How old is he? 10? Let's go, honey. Andalusia. Give me 5 minutes, I'll give you 30 minutes. I'm very generous, huh? Okay. You come here. So, everybody, the pyramid is called the pyramid of Khufu. Khufu is the king.
we used to live during that time. So he built for himself a tomb because the Egyptian believed in the afterlife. But it's similar to our belief as Muslims. That's why, because we believe that the Egyptian has got the religion, holy religion. It's the religion of Nabiullah Idris alayhi salam, who lived here in Egypt. That's why Idris after this became in ancient Egypt as Osiris. So Idris, Osiris. And we know from Sirah that Idris alayhi salam is the first one who made agriculture. And he was the first one he wrote using the pen. And he was the first one he wearing the clothes. That's why Osiris in ancient Egypt is the first one who taught the Egyptian how to make agriculture. And Oh, makan kuda eh. Saya kena langgar kuda, tak kena langgar kereta, kena langgar kuda. Kalau kita kering. Já roxou. Mana kita di rumah? Tak, asal dalam ni masih kosong kan. Kalau kosong macam mana boleh stay lah. Ramai dia pula. One after 7. Miracle 2. Dia lucu je miracle. Salah satu. InsyaAllah nanti kita beli kita. InsyaAllah. Nanti kita ramai. Kamu tengok atas tu. Sini. Tu. Sampai kita dekat mana? Dekat piramid. Yeah, cepat kita duduk sana. Ya, satu-satu. Orang ni jatuh di bawah. Ha. Okey, jom naik. Kalau kita Tak ramai sih. Yang ambil ni. I don't know. Tu vas s'exposer dans ce déjeuner. Big donation. Can we go away? Okay. Yeah.
Another ticket. Another ticket. Kita nak masuk dalam. Jom. Tiket. Sikit lah. Not this one. Kenapa Iman kata? Tiket dekat apa? Kena beli lain. Tapi Iman kata Tiket dekat apa? صار في كده فعلا tempat ambil gambar je. Oh, kita ambil gambar macam ni. Sibuk ni kata dah masuk rumah sibuk. Tapi tak apa dia kosong. Jamal. 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 Kalau lama dia, kalau lama Jom, jom. Abang. Abang. Alright, thank you so much. العمدة pegang ni. Kita buka ni bang gosok. Kita Sikit tu bang. dia relax kan. Kita relax. Ya Habibi, ya Habibi. Anta. Jamal. Ini boleh cakap Arab kan? Cakap Arab lah ya? Mana dia tahu? Apa dia dah tak dekat abang? Hey, Jamal datang belakang kita ni. Dia nak tengok kan? Ya Allah, seronok Boleh lihat? Update. Tadi pijak ni besi tu. Ha? Kaki pijak besi tu. Dia fungsi ni sebenarnya seorang lah. Telefon picture. Jamal. Hari point. Oh, gatal tu. Aha. Why? Melon only one. No. Finish. Here. Last one. Finish dah. Go back here. In the more picture. No. Happy? I'm not happy like this. Why? Because you. Okay, no problem. Okay, no problem. Go back the money. Okay. I hope you enjoy the first. Okay, enjoy. Good. No happy, no make me happy. All right. You good man. Yeah, you too, eh? I hope you enjoy the first. Yeah. Oh, sorry. If you are work, you not now you work. Not happy, no make. Promise. You want to not happy, go back the money. Sure. Abdullah, can you stop for a while? Okay. I want to stop this camera. Tak confident now. Abang boleh pegang? Oh, okay. Bagi takut. I hold camera. Pegang dua-dua.
Thank you. Alright. Mami dah record. Okay. The husband, good man. Okay, you too, eh? You too, man. Thank you, hope for my heart. Okay. جوال خينا تشتري تبعت البلد ب 120 اديك ب 100 دي ب 100 يا ابن بتنكر بتعمل ب 150 يا ابن اللاب معانا ب 150 يا ابن معرض Abang. Huh? Abang. Yeah. Relax, okay? Don't worry, be happy. Macam ni lah Nabi Muhammad ni. How long you work here? Yeah. Yeah, macam ni lah Nabi Muhammad ni. Welcome back. Dekat ni. Abang tadi kan dia masuk muka dia dekat kaki Mami. Happy. Thank you. Bye-bye. Malaysia. Malaysia. Lean back. Oops. Be careful. Yeah. Selamat malam. There's no problem, man. Okay. What's the problem? Tell me. All right. Thank you, Jamal. Of course, man. Why they call Jamal? Why they call Jamal? Tarsin. Huh? Food Tarsin. Yeah, well, food. This bag. So bag. The bag boy. Bag. You want the picture together? Hey, why? No problem. Don't worry. I don't have any money. No problem. No. No problem. No problem, money. I don't have money. No problem. Okay. So that's why it's very heavy, 8 million ton. The second one is easy building. Dekat sini Easy cantik tu. building. So, nowadays, if you give me the money, I'm going to build another building like the second one. But the whole technology of the whole world cannot have. Apa tu bang? Apa tu? Apa tu? Tadi kita pergi kat Sungai Piramid je kan? Kita jumpa kat sini. Yang budak. Cantiklah pokok tu bang. Nanti kita ambil gambar kat pokok tu. Kan? Alhamdulillah. Hi you all. Selesai video pertama kita kali ini. Okey, untuk hari pertama dan hari kedua. Tapi sebenarnya hari kedua ni tak settle lagi. Lepas kami melawat Pyramid of Giza ni, kami pergi melawat kilang minyak wangi dan juga kilang kristal. Lepas tu kami pergi Masjid Al-Azhar, and then kita melawat kedai yang jual tulis-tulis lukis-lukis dekat atas papyrus tu. Okey, tapi tak boleh lah dekat sini sebab panjang sangat. So you all kena tengok next video daripada kami, insya-Allah. Okey, itu saja. Layanlah. Sebenarnya cantik Egypt ni sebab kami pergi musim sejuk agaknya kan. Cantik suasana dia, pokok-pokok dia diseliputi oleh debu-debu pasir. Jadi kena je dengan muka bumi dia, dengan suasana dia. Tengok tu, diorang dekat sana still lagi pakai kereta kuda. Ya Allah, sangat-sangat macam amazing, macam cantik. Sesuatu yang kita tak dapat lihat dekat negara kita kan. Diorang masih lagi membangun banyak lagi tempat-tempat yang masih lagi under construction. So manalah tahu kan, insya-Allah 10 tahun lagi kita dapat pergi lagi ke sini, ataupun 5 tahun, ataupun dalam masa terdekat kan. Kita tengok macam mana dia punya progress pembangunan dia tu kan. Okeylah, jangan lupa you all subscribe, like
And until the next video, so bye. Take care, jaga diri. Itu sajalah. Bye. Genting Highland. Kamera cuci. Jamal. So everybody, I hope that you enjoyed the pyramid.